korang yang nak buat macam Honda City ni, korang PM Mr. Absorber sekarang. So hari ni kita ada sebiji Honda City baru yang ni CTGN. So dia datang dia nak tukar absorber sebab dia dah pakai sport spring tapi absorber masih standard. So absorber standard ni memang dah barai. Kau tengok ni, goyang teruk gila ni. So sekarang ni kita buka dulu absorber depan dia, lepas tu kita tengok condition absorber dia macam mana. Sekarang ni kita nak try tekan, tengok macam mana. So memang tak okey absorber belakang. Lembut. So yang ni kita saja guna untuk pakai absorber heavy duty daripada Pro Expert. Absorber korang sepatutnya macam ni. Nampak? Pressure ada, rebound pun ada. Barulah sedap dan sesuai untuk korang yang nak pakai dengan sport spring. Yang ni sport spring daripada Pro Expert. So owner ni memang dah pakai sport spring. So korang tengok ni, kita try goyang dulu. Nampak? Barulah firm. So korang tengok ni hasil selepas Dengan depan dengan belakang memang cun-cun. So untuk ketinggian lepas pasang, depan 2 jari, belakang 2 jari lebih. So untuk korang yang nak buat juga macam Honda City ni, korang PM Mr. Absorber sekarang. Sebelum tu korang follow dulu akaun Mr. Absorber. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.